Paket rumah dekat Bandar Putra Indah. Ni ada satu dekat Bandar Putra Indah. Sana tu Mamak RS Bistro, ada Speedmart 99. Ini rumahnya kita nak jual. Rumahnya basic je. Okay, non bumi unit facing open. Facing open. Ini rumahnya. Boleh masuk 2 kereta. Rumah ni basic je, korang boleh lah extend ke apa, suka hati korang. Jom saya bawa masuk, tengok dalam rumah macam mana. Okay guys, ni dia punya ruang tamu. Okay, ruang tamu biasa je. Master bedroom dia sama macam video sebelum ni, tapi yang ini dia tak ada tile lah, simen biasa, korang kena buat sendiri. Okay, ni dia punya toilet. Okay guys, jom. Yang ni dapur, pasang kitchen cabinet situ, boleh dah masak-masak, settle. Ini ruang makan. Okay, ini bilik nombor 2. Bilik nombor 2, ceilingnya tinggi, jadi boleh buat loteng kat sini. Ngam tak ngam? Okay, satu lagi bilik nombor 3 kat belakang. Ini bilik nombor 3. Macam saya kata, rumah ni basic je. Tu kita nak jual below market value. Ini dia punya tandas. Ada lagi 3. Okay, ni ruang belakang, ada lagi 10 kaki. Boleh extend guys. Okay, macam berminat dengan rumah ni, boleh PM saya tolong korang sampai dapat kunci rumah. Okay, tak ada deposit tak apa, yang penting berminat dan berkelayakan. Macam mana nak tahu layak ke tak layak, boleh PM saya checkkan kelayakan. Okay, ingat property, ingat ambil positif.